Sebagai anak Kelantan, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, juga kepada Menteri dengan Komeng, juga Timbalan Menteri YB Ahmad Atira kerana memberi nafas baru kepada Pasar Siti Khadijah. Pasar ini menjadi nadi utamalah antara rakyat Kelantan, tempat perniagaan orang Kelantan, tempat ekonominya di pusat bandar Kota Baru. Jadi alhamdulillah kerja-kerja sedang giat dilaksanakan dan dimaklumkan sudah tidak lama akan beroperasi. Jadi saya sekali lagi mewakili rakyat Kelantan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun ada setengah ahli pemimpin daripada parti pembangkang dan kerajaan di Kelantan mengatakan bahawa kerajaan PMX zalim, tapi segala bantuan banyak telah sampai di Kelantan dan hampir siap Pasar Siti Khadijah yang menjadi nadi rakyat Kelantan, di mana politik bukanlah satu isu untuk kita bermusuh-musuhan, tetapi demi rakyat telah pun hampir siap Pasar Siti Khadijah. Sama juga dengan Menteri KPKT yang dikatakan DAP Cina, tapi tidak ada masalah untuk membantu rakyat Kelantan. Dan saya juga memuji Menteri KPKT di mana beliau menggerakkan satu perang dengan sampah, jihad dengan sampah. Tetapi esko kita, sampah adalah berdaulat. Hamba harap rakyat Kelantan, walaupun menteri tu Cina, KP, DAP, tetapi beliau lebih ada sikap mirip Islam, yang ni kebersihan itu sebahagian daripada iman, dan beliau mengajak kita untuk perang dengan sampah. Jadi walaupun esko itu beragama Islam, menganggap sampah sebagai satu berdaulat demi kuasa, itu tidak wajar diikut. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah memberi bantuan kepada negeri Kelantan. Terima kasih.